pada surah Mukminun ayat surah Mukminun ayat 18 kalau tak silap saya kan. Okey. Allah sebut Allah turunkan air dan Allah simpan di dalam bumi pada satu tempat yang tetap. Zaman dulu kita nampak dia macam mata air di bawah tu kan. Tapi dalam ayat ni dia memberi satu penjelasan yang bahawa air tu disimpan pada satu tempat yang tetap dan apa yang dijumpai ini menyamai apa yang disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 18. Dan apabila banjir Nuh itu berlaku, kita buka Al-Mu'minun ayat 27 tak silap saya. Cuba buka ayat Al-Mu'minun surah ni ayat 27. Surah Al-Mu'minun ayat 27 ni kalau kita tengok Allah menggunakan satu ayat kat situ perkataan at-tanwuru kan. At-tanwuru ni kalau kita tengok maksud perkataan ni dia macam oven, macam sesuatu yang tungku yang dipanaskan. Kalau kita tengok tafsir bahasa Melayu yang ada kan, dia tak sebut benda tu kan. Bukan semualah, ada yang sebut dan ada yang tak sebut. Kalau kita tengok ni tafsir yang digunakan ni tak sebut. Dia sebut air melimpah-limpah keluar tapi dia tak sebut punca air tu keluar. Sedangkan dalam Al-Quran dalam teks Arab tu sebut at-tanwuru. Benda tu dipanaskan sehingga mengeluarkan air di bawah tungku. At-tanwuru tu. Dan kemudian dalam surah Hud ayat 11 tak silap saya. Kalau kita ubah surah ayat Hud 11, benda yang sama disebut. So, ini sebenarnya kalau kita tengok air bah, cerita asal usul air bah yang saintis kata tak jumpa, mustahil ada tu dan tak ada tu, sebenarnya ada. Dah disebut pun dan kompetisi saintis baru jumpa.